Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Alim, ya Alim, ya Alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita masih lagi sekali lagi Allah izinkan kita berjumpa pada malam ini. Tanpa izinnya kita tak akan dapat bersama malam ini untuk sama-sama belajar tentang ataupun sama-sama baca buku karangan Ustaz Abu Usamah berkaitan dengan haid nifas dan istihadah menurut mazhab Syafi'i. Jadi insya-Allah malam ni kita mula daripada halaman 72 insya-Allah. Dan kita kali ini akan masuk pada kategori ketiga orang yang beristihadah. Kategori ketiga orang yang beristihadah. Okey. Clear tak suara saya? Insya-Allah clear. Kalau tengok kepada image mikrofon tu ada tone dia tu naik tu lah. Cuma perlahan ke kuat tu saya tak pasti. Harap-harap okey. Internet pun alhamdulillah wifi baru okey semalam. Kalau tak dapat buat kelas juga ni. Okay. Jadi insya-Allah kita mula ya. Okey, muka surat 72 pada yang ada buku. Okey, kita jenis yang ketiga perempuan beristihadah. Perempuan beristihadah iaitu mustahadah. Jenis yang ketiga, yang ni banyak kaitan dengan kita lah. Memang saya rasa yang hadir malam ni ramai yang daripada kategori mu'tadah lah. Mana sudah ada kebiasaan haid ya. Maknanya dia bukan ni kali pertama haid dia. Macam biasanya kalau pertama kali mungkin anak kecil, tapi tak semestinya anak kecil pula, tak semestinya budak-budak kan. Kadang-kadang dia mungkin dia lewat datang haid kan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang salam. Sekejap make sure Duna tidak mengganggu kita. Okey. Mu'tadah mumayyizah ya. Ketiga mu'tadah mumayyizah. Sebelum ni kita bincang tentang mubtada'ah. Bila ada mubtada'ah tu ada bunyi ba mubtada bagi bukan dalam bahasa Arab ya. Yang bukan dalam bidang bahasa Arab ni. Bila mubtada'ah tu makna dia orang pertama kali datang haid. Kalau dia ada dia bukan lepas you to be, dia adalah tanda koma mu'tadah daripada adat, mana orang yang dah ada kebiasaan haid. Mana ini bukan haid kali pertama dia lah ya. Okey, mumayyizah kita dah belajar sebelum ni. Mu'tadah mumayyizah iaitu perempuan yang sudah ada kebiasaan haid yang dia maknanya bila dia alami istihadah tu dia masuk kategori mumayyizah, iaitu sama erti maksud sebelum ini, iaitu mereka yang melihat ada perbezaan sifat darah. Dia tengok haid dia, darah dia melebihi 15 hari 15 malam, 18 hari ke, 17 hari ke, 16 hari ke, 20 hari ke, 25, yang penting lebih daripada 15 hari 15 malam, dan dia tengok sifat darah yang berbeza. Dan cukup syarat-syarat tamyiz. Bagaimana kita dah belajar. Jadi kita letak dia dalam bakul mu'tadah mumayyizah. Hukum dia sama saja. Sebab sebelum ni kita belajar tentang mubtada'ah mumayyizah. Yang tu pun pakai kaedah tamyiz. Yang ni pun kena pakai kaedah tamyiz. Jadi bila kita kata guna kaedah yang sama, maknanya penyelesaian dia samalah. Maknanya kita kata boleh faham penyelesaian sama. Cuma kalau kita belajar advance sikit, tapi dalam makna bila advance sikit, dia adalah sikit ada tempat dia akan berbeza cari penyelesaian, tapi tetap pakai kaedah tamyiz juga. Tapi ada sikit perbezaan mana keputusan antara mubtada'ah dengan orang mu'tadah. Mubtada'ah mumayyizah dengan mu'tadah. Tapi secara umum, kita sebut secara umum
Kalau saya boleh bagi persen lah, 90% patut, 99% adalah sama seperti yang kita telah bincang dalam bab mu'tadah mumayyizah dari sudut cara penyelesaian hukum. Tapi kategori berbeza melihat kepada bukan kategori mumayyizah tu. Kategori dari sudut dia tu dah ada kebiasaan atau tidak. Kalau mu'tadah, dia dah ada. Okey, boleh faham ya? Dua istilah tersebut. Okey. Okey, saya baca apa yang Ustaz bagi dalam kitab ni. Mu'tadah ialah perempuan yang pernah datang darah haid sebelumnya. Mana dia sudah ada kebiasaan haid. Okey. Mana mumayyizah, saya pun dah terang tadi, saya bacakan juga. Mumayyizah pula ialah perempuan yang melihat darah yang keluar itu memiliki dua sifat atau lebih. Dua sifat atau lebih. Dua sifat ni maksudnya kuat lemah. Kan sebelum ni kita belajar ada yang tiga level tu. Kuat, lemah dan paling lemah kan. Kita dah belajar sebelum ni. Iaitu sifat kuat dan sifat lemah. Bila sebut sifat ni kuat dan lemah. Okey, kita dah belajar. Kuat ni dia tengok dari sudut warna, dari sudut kedekatan dan dari sudut bau. Tapi kita banyak, makna dalam contoh-contoh kita lebih banyak merujuk kepada aspek warna. Sebab tu contoh-contoh hitam, merah itu hitam mewakili darah kuat, merah mewakili darah lemah. Ya. Okey. Kita tengok nota kaki 151. Okey. Peringatan. Perempuan yang adat kebiasaan haidnya kurang dari 15 hari. Kalau memang dia sebelum ni haid dia memang tak pernah lebih 15 hari. Okey, itu maksud dia. Perempuan yang adat kebiasaan haidnya kurang daripada 15 hari. Apabila dia melihat darah melepasi adat kebiasaannya. Ini antara orang yang banyak salah. Apabila dia melihat darah melepasi adat kebiasaannya. Contoh, kebiasaan haid dia 7 hari. Bulan ni, sebelum-sebelum ni daripada mula dia datang haid tu 7 hari. Tak pernah berubah. Tiba-tiba bulan ni, mari 10 hari. Adat dia berapa? 7 hari. Bulan Mei 10 hari. Adakah 3 hari, hari ke-8, hari ke-9, 10 itu dikira darah istihadah. Okey, Ustaz kata apa? Apabila dia melihat darah melepasi adat kebiasaannya, hendaklah dia mengambil hukum perempuan haid. Hendaklah dia mengambil hukum perempuan haid. Maksudnya darah tu 3 hari selepas hari kebiasaan dia tetap dikira haid. Sebab dia masih lagi dalam tempoh haid. Okey. Kerana kemungkinan darah tersebut akan berhenti sebelum hari ke-16. Okey. Sekiranya darah berhenti sebelum hari ke-16, maka kesemuanya adalah haid. Jadi dari sudut hukum, walaupun orang tu ada adat 7 hari, tak pernah miss, memang 7 hari. Daripada mula mai haid dulu sampailah umur 40 tahun. Contoh. 7 hari, tak pernah buat PA. Haid dia ni. Tiba-tiba, tiba-tiba, selepas daripada tempoh yang lama duk konsisten macam tu, berlaku darah dia keluar lebih daripada 7 hari. Tapi masih lagi tak melebihi 15 hari. Jadi kita kena menghukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Kita tak boleh kata, ini darah istihadah. Tidak. Ingat formula. Selagi mana darah itu duduk dalam tempoh 15 hari, 15 malam, tempoh maksimum haid, darah tersebut adalah darah haid. Tak kira dipisahkan dengan nakak ataupun tidak. Berbeza warna, ada sifat kuat dan sebagainya. Tak kira 7 hari tu kuat ke, yang 3 hari tu lemah. Selagi mana dia duduk dalam bakul 15 hari, 5 malam tu, dia tak melempah keluar, maka dia tetap dikira haid. Okey, sekiranya darah berhenti sebelum hari ke-16, maka kesemuanya adalah haid. Adapun jika darah telah melepasi hari ke-16. Dengar baik-baik. Adapun jika darah telah melepasi hari ke-16. Adapun jika darah telah melepasi hingga hari ke-16, maknanya melepasi hari ke-15. Maka barulah dia dihukumkan sebagai mustahadah. Tengok, orang yang faham bab darah, dia takkan sebut
Ustaz tak sebut kat sini. Maka darah tersebut dihukumkan darah istihadah. Tidak. Tapi Ustaz kata apa? Maka barulah dia dihukumkan sebagai mustahadah. Maka barulah dia dihukumkan sebagai perempuan mustahadah. Ramai yang tanya saya kadang-kadang, Ustazah, kalau haid saya dah lah guna haid saya datang ataupun period saya 20 hari. Dia siap hukum lagi semuanya period. Sepatutnya dia kena sebut darah saya mari 20 hari. Darah saya keluar 30 hari. Bukannya haid saya 30 hari. Ataupun period saya 30 hari. Salah. Okey, kena betulkan penggunaan. Itu juga Ustazah, hari ke-16 tu darah istihadah. Tak, walaupun darah keluar lebih daripada 15 hari, 15 malam, kita tak boleh otomatik hukum dia sebagai darah istihadah. Tengok dulu. Tengok dulu. Kecuali kita kata Ustazah. Kalau kita tanya Ustazah, darah saya 15 hari, 15 malam hitam. Hari ke-16 darah merah. Darah merah ni yang hari ke-16 ni darah istihadah Ustazah. Itu betul. Itu orang yang belajar. Sebab tu kita orang yang belajar ni, cuba betulkan kesilapan-kesilapan yang lalu. Betulkan kesilapan yang lalu. Dari sudut penggunaan, dari sudut pengistilahan. Jadi bila kena faham, kalau perempuan tu darahnya lebih daripada 15 hari, 15 malam, bukan kita kata, hari ke-16 tu Ustazah darah istihadah. Tidak. Kita kata perempuan itu beristihadah. Apa maksud perempuan beristihadah? Perempuan yang darahnya bercampur antara haid dan istihadah. Bila bercampur, mestilah nak kena asingkan. Kalau tak asingkan, macam mana kita nak tahu tang mana kita kena solat, tang mana kita kena qada, tang mana kita tak boleh solat. Okey. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, jilid 2 halaman 415, fa iza kana laha 'adatun duna 15 fara'at ad-dama wa jawaza 'adataha wajaba 'alaiha al-imsak kama tumsiku anhu al-haidu lihtimalin qita' qabla mujawazati 15 fayakunu al-jami'u haidha wala khilafa fi wujubi hadha al-imsak. وقد سبق في المبتدأة وجه شاذ أنه لا يجب الإمساك واتفقوا أنه لا يجيء هنا لأن الأصل استمرار الحيض هنا ثم إن انقطع على 15 يوما فما دونها فالجميع حيض وإن جاوز 15 علمنا أنها مستحاضة ويجب عليها أن تغتسل ثم إن كانت غير مميزة ردت إلى عادتها فيكون حيضها أيام العادة في القدر والوقت وما عدا ذلك فهو طهر تقضي صلاته. Okey, itu dalam bahasa Arab dia lah. Apa maksud dia? Kita tengok betul-betul yang ulama sebut dalam kitab ni. Apabila dia memiliki adat haid kurang daripada 15 hari, kemudian dia melihat darah melebihi adat haidnya, maka wajib dia menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang dilarang ke atas perempuan haid. Maknanya dia tak boleh solat lagi. Maknanya bila ulama sebut gitu, alaiha wajaba, alaihal imsak. Apa maksud imsak? Dulu. Jangan buat lagi ibadat. Itu maksud dia ya. Okey. Maka wajib dia menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang dilarang ke atas perempuan haid. Sebagaimana perempuan yang sedang haid menjauhkan dirinya. Itu hukum dia. Kita duk bujuk Ustazah lah. Haid saya memang 7 hari. Alah, daripada saya kecil sampai ke tua ni. Nak menopos ni dia berona sikit. Dia mari lebih. Lebih tu daripada adat saya istihadah ke? Salah ya pegangan kita itu. Ataupun memang ada Ustazah yang ajar gitu. Kita memoga Allah ampuni. Kadang-kadang betul. Kadang kalau kita silap, kita lepas tu kita betul kembali, tak ada masalah. Memang kita ni tak boleh lari daripada silap. Kita manusia bukan malaikat kan. Yang penting kita belajar dan belajar ya. Macam saya pun pernah juga buat silap kan. Kita bukan malaikat tak buat silap kan. Jadi cumanya kita perlu belajar supaya kita tidak berterusan silap. Itu yang penting ya. Okey. Mana
mana tadi? Okey. Kerana ada kemungkinan darah itu berhenti sebelum melepasi 15 hari. Kenapa kita kena berhukum darah yang melebihi adat kita? Adat kebiasaan kita. Dan darah tu belum lagi melebihi 5 hari ke 15. Kita kena hukumkan dia haid sebab ada kebarangkalian. Ihtimal. Ada ihtimal inqata'ad dam. Terputusnya darah. Ataupun maknanya dia berhentilah. Kan? Dan terputusnya kalau ikut baca buku Ustaz Abu Sama yang buku merah kecil yang mula dia keluar dulu-dulu tu. Apa tajuknya? Saya pun lupa dah. Mana buku tu tau. Jadi dalam tu sebut. Berhentinya darah lebih kuat daripada bersambungnya ataupun berterusannya darah. Ataupun darah keluar semua. Itu kita kena faham kaedah-kaedah tu. Okey. Maka kesemuanya adalah haid dan tidak ada perselisihan pendapat tentang kewajipan. Benda ni benda ittifaq, bukan ada khilaf pun. Tak boleh, ustazah ada pandangan lain tak? Tak ada khilaf. Sesungguhnya telah terdahulu satu pandangan syaz berkenaan dengan mubtada'ah bahawa tidak wajib dia menahan diri. Dia sebut ada satu pandangan syaz. Pandangan syaz ni pandangan itu sangat lemah lah, sangat pelik daripada yang lain. Syaz ni maksudnya gharib, lain daripada yang lain. Berkenaan dengan mubtada'ah, perempuan pertama kali datang haid bahawa tidak wajib dia menahan diri. Dia baru pertama kali datang haid. Jadi dia tak boleh, dia kena ni pandangan-pandangan yang tak boleh diterima pakai. Okey. Ulama sepakat mengatakan bahawa sambung baca nota kaki lagi ni. Ulama sepakat mengatakan bahawa tidak datang pandangan tersebut di sini, mana tak terpakai pandangan tersebut di sini kerana sesungguhnya asal adalah berkekalan darah haid di sini. Maknanya al-aslu asalnya originally darah haid di sini berkekalan. Maknanya sebab dia belum melepasi 15 hari 15 malam. Kemudian jika darah berhenti pada 15 hari ke bawah. Jadi katalah darah tu melebihi daripada adat dia, kemudian darah tu berhenti sebelum melepasi hari ke-15, maka kesemuanya adalah haid. Kesemuanya adalah haid. Sebaliknya jika darah melepasi 15 hari, bila sebut 15 hari, maksudnya 15 hari 15 malam, ya, tu kita kena faham. Maka kita mengetahui perempuan tersebut adalah perempuan mustahadah. Perempuan mustahadah. Okey. Saya nak rojak ni. Terjemahan ni Ustaz tak habis tau. Mungkin terlupa, kita lepas pandang wallahu ta'ala alam. Tapi tak sampai ke hujung. Sebab Ustaz terjemah setakat Ustaz tak terjemah habis lah. Ustaz terjemah sebab tu ada dot tu. Saya rasa bukan sengaja, bukan terlupa ni. Bila buat dot tu purposely lah tu. Sebab Ustaz nak tekankan pasal perempuan bagaimana kalau darah itu melebihi adat dan tak lebih 15 hari 15 malam. Cuma okey, saya nak sambung sikit ayat yang saya terjemah kat sini lah. Selepas tak berhenti daripada perempuan mustahadah, fayajibu alaiha, maka wajib ke atasnya antar tasila mandi summa in kanat ghayr mumayyizah, dan sekiranya mana wajib dia mandi, lepas itu dia mandilah, ya. Okey. Wa in jawaza khamsata asyar. Okey, Ustaz berhenti sampai kemudian jika dah berhenti ni dah maknanya ada haid. Sebaliknya jika darah melepasi maka kita okey adalah mustahadah. Tu fayajibu alaiha antal tasila, mana hari ke-16 tu kena mandi. Summa in kanat ghayr mumayyizah, kalau dia tu bukan mumayyizah, maknanya ghayr mumayyizah, ruddat ila adatiha, maka cara penyelesaian dia jadi adalah berdasarkan adat dia. Kalau kes wanita mustahadah ini bukan duduk dalam baku mumayyizah, tapi duduk dalam baku ghayr mumayyizah. Seperti saya terang awal-awal, perempuan yang mustahadah ini kategori mubtada'ah, kategori mu'tadah. Dua-dua ni pecah kepada mumayyizah dan ghayr mumayyizah. Cuma ghayr mumayyizah bagi mu'tadah ni pecah lagi kepada 4, sebab tu keseluruhannya tu 7 jenis. Okey. Paling kurang kita dapat kuasai 4
ataupun dua yang berkaitan dengan kita ni. Kalau kita untuk diri kita sajalah, ustazah dia kena lebih lah, katalah kita sebagai orang awam. Paling tidak kita kuasai yang berkaitan dengan diri kita, iaitu kita faham apa itu tamyiz, apa itu adab. Penyelesaian mengikut tamyiz, penyelesaian mengikut adab. Ya, paling tidak kita faham untuk diri kita. Tapi kalau kita ada anak-anak, anak kena faham juga jenis yang ketiga yang saya ajar sebelum ni, iaitu menggunakan kaedah 1/29. Iaitu 1 hari haid, 29 hari istihadah. Ya, yang kita belajar minggu lepas. Okey, sambung. Minta maaf. Okey. Fayajibu 'alaiha an tasila, wajib dia mandi. Thumma in kana ghairu kalau ghairu mumayyaz ruddat ila mana ruddat ila adatiha, mana kembali kepada adat dia, mana penyelesaian mengikut adat dia. Apa yang kembali pada ikut adat dia, makna haid dia tu kena rujuk adat dia sebelum ni berapa hari. Okey, fayakunu haiduha, dan haid dia itu ayyamil adah, mengikut hari adat dia, fil qadri, dalam dari segi al-qadr, banyak mana, wal waqti, dan juga masa. Ya, masa maknanya jumlah dan juga masa. Dia keluar awal bulan ke, pertengahan bulan ke. Sebab tu kita tengok contoh yang Ustaz akan bagi nanti, bila dia buat penyelesaian tu, dia bukan hanya mengambil kira tarikh, tapi juga Ustaz bukan sekadar kalau 7 hari adat dia, maknanya daripada awal tu dikira dikira haid 7 hari daripada mula dia keluar darah. Tapi dia tengok kalau bulan lepas mula pada 3 hari bulan, maka bulan ni kalau berlaku istihadah, adat dia tu pakai adat 7 hari, ikut juga hari yang ketiga. Walaupun ada satu pandangan lain mengatakan tak, waktu pun tak ikut, tak apa, yang penting 7 hari daripada hari yang keluar darah. Nanti kita akan jumpa nanti contoh tersebut. Okey. Okey, wa ma ada dzalika fa huwa tuhurun, dan selain daripada itu adalah suci. Taqdi solatuhu, dia kena qada solat dia. Nanti kita akan belajar. Sebab kalau surah panjang tak habis pula, sebab kita akan masuk nanti ya. Kita akan masuk apa yang disebut ini taqdi solat, dia kena qada solat dia tu. Okey. Jadi perempuan yang mumayyizah ini, hukumnya apa dia? Tadi kita baca nota kaki ya, yang kita naik pada matan buku ni. Ya, teks dalam buku ni. Hukumnya apa dia? Hukum bagi mu'tadah mumayyizah yang kita faham, perempuan mu'tadah yang melihat sifat darahnya berbeza. Maknanya ada darah kuat dan darah lemah. Okey. Darah yang memiliki sifat kuat itu ialah darah haid. Ini yang dikatakan kaedah tamyiz. Sama kita belajar dalam bab mubtada'ah mumayyizah. Ya, okey. Darah yang memiliki sifat kuat itu ialah darah haid, manakala darah yang sifatnya lemah itu adalah darah istihadah. Tengok, ini yang disebut oleh para ulama dalam nak menyelesaikan darah istihadah bila kita beristihadah. Bukan pakai kaedah 15 hari 15 malam. Kalau pegang lagi kaedah tu, kalau ada lagi ahli keluarga kita, kalau ada lagi guru kita mengajar, tunjuk kitab ni. Sebab dalam kitab ini ada teks daripada kitab terdahulu. Ulama terdahulu. Mungkin kita kecek, orang tak terima. Mungkin siapa nak mengajar aku kan? Bagi je kitab ni, tunjuk. Tanggungjawab kita lah. Kalau dengar orang ajar, okey mudah je, selesai. Kalau darah keluar 20 hari, 15 hari tambah haid, bakinya adalah istihadah. Kita kata tak, salah. Itu silap. Silap tu. Dalam buku ini, dinyatakan sekian-sekian. Tunjuk. Kena ada bukti. Supaya sebab kadang-kadang kita tanya, awak ni siapa? Guru matematik nak mengajar. Tapi tak mustahil orang yang pakar dalam bidang matematik, dia mahir bab ni sebab dia ngaji. Kadang-kadang ustazah, tapi dia tak mahir. Mungkin dia mahir bab Quran, tapi bab ni dia fail. Sebab dia tak ngaji. Jadi kita tu kena ingat, bila
hadis Rasulullah SAW sebut pada kita, balighu anni walau ayah. Dia tak kata jadilah kamu dulu ulama baru mengajar. Tak. Rasulullah kata balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Kita tahu ilmu ni, kita belajar, jadi kita sampaikan. Kalau orang tu buat silap, kita kata ada kesilapan di situ. Kita dah menunaikan arahan Rasulullah SAW. Jangan duk tunggu kita jadi ustazah. Kadang-kadang pakai serban tebal ke, pakai tudung labu ke, pakai pudar ke. Ilmu pun salah juga, kan? Kadang akidah pun salah juga. Jadi kita kena ni lah kena belajar daripada sumber yang betul. Okey, ngepek dah pula aku lain. Okey. Saya sambung lagi. Sekalipun sekalipun, saya baca daripada awal. Darah yang memiliki sifat kuat itu adalah darah haid, manakala darah yang sifatnya lemah itu adalah darah istihadah. Sekalipun tamyiznya itu menyalahi tempoh adatnya. Sekalipun tamyiznya itu menyalahi tempoh adatnya. Apa Ustaz nak cakap kat sini? Maksudnya ialah kalau kita beristihadah, okey, kes kita itu bukan kes ghair mumayyizah. Kes kita adalah kes mumayyizah. Cukup syarat-syarat tamyiz, maka kena pakai kaedah tamyiz. Maka di sini kita kena putuskan mengikut kaedah tamyiz, biarpun ia menyalahi adat kebiasaan haid dia. Kalau ikut kaedah tamyiz haidnya 10 hari, ikut adat 7 hari misalnya, itu maksud dia bersalahan tamyiz itu ataupun tamyiz itu menyalahi adat dia. Sebab adat dia 7 hari. Sebelum haid dia 7 hari. Tapi bila kita selesai mengikut kaedah tamyiz, haid dia 10 hari. Haid dia 10 hari. Sebab darah hitam 10 hari. Bakinya sampai hari ke-20 darah merah. Kalau ikut kaedah tamyiz 10 hari dah. Tak boleh ikut adat dia. Di sini dia sebut maksud dia walaupun sekalipun tamyiznya itu menyalahi tempoh adatnya. Okey, nampak macam ada soalan. Apa benda? Allah masalah. Okey, insya-Allah saya doakan mana yang belajar ni dapat sama-sama. Sebenarnya saya mengajar daripada PKP hari itu, saya mengharapkan sangat ramai yang boleh sampaikan ilmunya sebab saya memang tak mampu. Terus terang saya kadang-kadang mencabar ujian juga nak bila dah sampai nak, sebab tu saya kadang last minute, mana petang-petang lah biasa kubailan maghrib, kadang dalam 6:30 baru saya up sebab memang hari tu saya sebenarnya mata saya ni dah berpinang-pinang sebab kerja menghadap komputer yang saya cuma rehat untuk solat dan makan. Tidur malam. Tu. Bangun, sambung balik tengok komputer. Sebab menyemak terjemahan orang yang ada limit masa sekena selesai. Jadi mata tu dah memang nak kata apa ni, mata tu dah nak membaca tu pun dah nampak dua dah tulisan. Tapi itulah tanggungjawab. Kalau ikut hasutan syaitan, tak payahlah buat kelas, tak payah. Saya kata tak boleh. Saya lawan juga walaupun penat sekalipun. Maknanya paling tidak siapa yang konsisten ikut kelas ini, kemudian dia baca lagi dan ikut lagi kelas lain, buat lagi, moga-moga dia dapatlah kembangkan ilmu. Mungkin orang duduk di Sabah, di Sarawak, saya tak sempat nak ke sana. Kita lah yang akan didik anak didik kita, terutama guru-guru, masyarakat sekeliling, ahli keluarga kita. Kan? Walaupun kita tak mampu lagi nak jadi maknanya untuk mengumpul semua orang, tapi paling tidak dalam komuniti terdekat kita, insya-Allah. Okey? Itu tazkirah untuk saya dan semualah. Bagai semangat. Penat macam mana pun ini dah tanggungjawab kita. Nak rehat tak ada kat dunia ni. Nak rehat nanti masuk kubur boleh rehat. InsyaAllah. Khair insyaAllah. Okey. Contoh tamyiz menyalahi adat. Okey, tadi sebab Ustaz sebutkan sekalipun tamyiznya itu menyalahi tempoh adatnya. Contoh tamyiz menyalahi adat. Jadi Ustaz bawa kita contoh
yang menunjukkan bahawa tamyiz menyalahi adat. Sebab kenapa kita cerita sebelum ni dalam mubtada'ah tak ada pun topik contoh tamyiz menyalahi adat. Sebab orang mubtada'ah, orang pertama kali dah tahid, dia tak ada adat sebelumnya. Mana itu pertama kali dah tahid. Dah pertama kali tahid terus jadi istihabah, beristihabah. Ya, okey. Seorang perempuan telah datang darah selama 25 hari. Ya, darah dia keluar 25 hari, 10 hari hitam dan 15 hari merah. Ya, 10 hari hitam dan 15 hari merah. Okey. Kalau yang tak ada buku tu catat betul-betul. Mana 10 hari hitam, 15 hari merah. Kalau kita ingat, sebab tu saya masa ngajar tajuk syarat tamyiz tu pegang. Ya. Pegang. Pegang syarat tamyiz tu. Terutama yang 3 yang sebut kata 3 yang utama tu. Ya, sebab yang ada satu syarat yang kata darah lemah mesti 15 hari ke atas tu, itu hanya untuk yang khusus. At least 3. Apa 3 tu? Darah kuat tak kurang 24 jam. Darah kuat tak lebih 15 hari 15 malam. 2 ni untuk syarat darah kuat yang menepati syarat-syarat. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang perlu kita pegang, yang ingat, walaupun ada 4, saya tekankan 3 ni supaya at least kita pegang 3 ni, ingat 3 ni dah boleh memandu kita. Iaitu darah lemah mesti keluar secara berterusan, iaitu tidak berselang-seli dengan darah kuat. Okey. Kita balik pada contoh 10 hari hitam, 15 hari merah. Kalau mereka yang ni dia terus, otak dia terus proses. 10 hari hitam. Dia tahu dah syarat tamyiz. Cukup. Syarat 1 dan 2. 15 hari merah. Memang tu. Ketiga-tiga. Makna kita, kenapa saya ingat syarat tamyiz tu? Supaya bila kita tengok je. Tengok je figure tu semua-semua. Dia terus kepala kita ni automatik analisa. Nampak? Maknanya terus tengok je tu, bukan duk fikir lagi. Tamyiz. Ini tamyiz ke? Mumayyiz. Tak, dah nampak tu. Ini adalah mumayyiz. Nampak tu syaratnya dipenuhi. Ya, insya-Allah. Okay. Pada bulan sebelumnya, darahnya datang sebanyak 5 hari. Adat dia 5 hari. Dari awal bulan. Manakala hari berbaki bulan itu adalah suci. Hukumnya macam mana? Bagi perempuan ni, haid perempuan ini adalah 10 hari hitam berdasarkan pada tamyiz. Walaupun adatnya pada bulan sebelumnya adalah 5 hari sahaja. Ya, itu kita kena faham. Ya, jadi hukum dia 10 hari hitam. 15 hari merah tu istihabah. Kita tak boleh putuskan 5 hari hitam haid. Dan 5 hari hitam serta 15 hari merah itu sebagai istihabah. Tak boleh. Ya, sebab ini kena kes mumayyizah. Kes mumayyizah. Okey. Yang kedua, contoh tamyiz tidak menyalahi adat. Mana adat dengan tamyiz teli. Adat dengan tamyiz teli, selari. Okey, kita tengok. Seorang perempuan telah datang darah selama 25 hari. Okey, seorang perempuan telah datang darah selama 25 hari. Letak contohnya 25 hari darah keluar. Ya. 5 hari hitam dan 20 hari merah. Pada bulan sebelumnya darahnya datang selama 5 hari. Dari awal bulan, manakala hari berbaki bulan itu adalah suci. Jadi haid perempuan ini 5 hari darah hitam. Ini kebetulan ya, ini kebetulan tamyiz dengan adat dia teli. Kalau ikut darah dia tu 5 hari hitam, 20 hari merah, adat haid dia sebelum ni 5 hari, maknanya 5 hari kalau ikut keadaan ni 5 hari hitam tu haid kan. Jadi dia teli. Kan tu dikatakan contoh tamyiz tidak menyalahi adat. Tapi bila bertembung antara adat dan tamyiz, siapa yang berkuasa? Tamyiz. Berkuasa maknanya kena pakai kaedah tamyiz, bukan adat yang berkuasa. Okey. Seterusnya,
keempat. Jenis yang keempat. Ada habis dah. Muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita tengok, sikit je Ustaz bagi, paling tidak. Tapi kalau baca buku, bicara wanita karangan Maulana Mansur, memang tebal, manis, nak boleh habis tajuk Mu'tadah Mumayyizah tu, memang panjang cerita. Kadang setahun tak habis lagi tajuk tu. Sebab baca satu-satu. Tapi di sini Ustaz Abu Sama mempermudahkan. Paling tidak sebelum kita pergi pada level yang lebih tinggi, yang detail dalam kitab Maulana Mansur tu. At least kita faham daripada buku ni. Bila kita faham, kita nampak dah. Bila disebut mubtada'ah mumayyizah, kita dah faham maksud dia. Kaedah apa kita guna-guna. Bila sebut mubtada'ah ghair mumayyizah, kita faham apa maksudnya dan apa kaedah yang terpakai untuknya dalam menyelesaikan kes darah dia tu, nak identify haid mana satu istihadah. Bila sebut mu'tadah, orang yang kita macam kita ni sudah ada kebiasaan haid, kita dah tahu, ingat, kita dah faham mumayyizah tu maksudnya kita dapat membezakan sifat darah. Ada darah kuat, ada darah lemah. Sekurang-kurangnya. Mana kita tengok aspek warna. Jadi ada darah kuat, ada darah lemah. Kita tengok pula, syarat tamyiz cukup. Confirm pakai kaedah tamyiz. Kalau tak cukup je syarat tamyiz, maknanya kita letak dia dalam bakul ghair mumayyizah. Itu je, mudah je. Tak cukup syarat tamyiz, lepas dia dalam bakul ghair mumayyizah. Tak payah susah-susah hati. Dua tu je. Sama ada tamyiz, sama ada adat bagi orang yang sudah ada kebiasaan haid. Orang yang dah pernah haid sebelum ni. Sebelum-sebelum ni dia haid biasa je, tak beristihadah. Tiba-tiba setelah 5 kali haid ke, 10 kali haid ke, 2 tahun haid ke, ataupun 5 tahun ke, 20 tahun ke, ikutlah. Yang penting sebelum ni dia dah ada haid. Okey. Tiba-tiba berlaku darah dia keluar lebih daripada 15 hari. Jadi dia pun tahu, aku ni mu'tadah. Ustazah kata ada dua dia, sama ada tamyiz ataupun adat. Tak banyak pun. Kecuali kalau kita masuk dalam kategori hak 3 selepas ni. Itu cerita lain. Waktu kita tak tepi dulu. Tak tepi dulu. Kita letakkan diri kita ni memang orang yang tak cuar, dia sudut mencatat dan sebagainya. Maka sama ada guna kaedah tamyiz ataupun guna adat. Okey. Yang keempat. Jenis yang keempat. Berapa dah ya? Okey, ada masa insyaAllah. Mu'tadah tidak mumayyizah, yang ingat kadar dan waktu haid sebelumnya. Okey. Muslimat yang dirahmati Allah. Kenapa jadi panjang sangat? Okey, saya sebut tadi mu'tadah, macam mubtadah dia pecah kepada mumayyizah dan ghair mumayyizah. Jadi mu'tadah ghair mumayyizah ni dia pecah pula kepada 4 jenis. Sebut 3 ke tadi? Kalau saya tersalah, minta maaf ya. Dia pecah kepada 4. Kerana mu'tadah ghair mumayyizah ni ada 4 kategori. Yang pertama, yang ingat kadar dan waktu haid sebelumnya. Maknanya, dia buat catatan. Maknanya catatan dia comel lah. Dia ingat, kau tanya berapa hari ada haid sebelum ni? 7 hari. Dia jawab. Mana ataupun ada dalam catatan dia lah. Ataupun kalau dia tahu tak konsisten pun ada dalam catatan dia. Ustazah kejap 7, kejap 8, kejap 10. Jadi dia catat semua tu. Dia tahu. Bila dia royak Ustazah gini. Jadi kita akan beritahu lah sama dia pakai. Kalau tak konsisten, nak pakai yang mana. Kan? Okey. Jadi, itu yang pertama. Jenis yang kedua, iaitu yang tak ingat kedua-duanya. Tanya adat berapa hari tak ingat. Bila biasanya mahir tak ingat. Permulaan, tengah, ke hujung tak ingat. Semua tak ingat. Zero. Tak ingat. Tak ingat gapa-gapa. Ada catatan tak pernah buat. Contohnya. Ataupun lupa dah. Dan tak ingat catatan. Buat catatan tak ingat kat mana dah. Itu jenis kedua. Yang ni jenis kedua tu apa? Jenis kedua di bawah kategori mu'tadah ghair mumayyizah. So, yang kedua daripada kategori ni ataupun kita kata jenis yang kelima adalah tempat kelima. Yang kelima ni
adalah Allahumma salli ala Muhammad, disebut sebagai mutahayyirah mutlaqah. Kalau penat gitu, kita lagi. Dia kata dah start penat dah tu. Okey. Dia nak bebel tinggi dah. Sama macam apa ni. Dia kata komputer dah lama dah. Baterinya dah slow. Okey. Dan yang kategori seterusnya iaitu yang ingat waktu tapi tak ingat kadar. Yang terakhir, yang ketujuh, yang ingat kadar tapi tak ingat waktu. Kita akan masuk juga nanti bab tersebut. Kita belajar secara ringkas. Yang penting, make sure jangan masuk dalam 3 yang disebut sebagai mutahayyirah. Jangan masuk golongan tu. Elakkan diri daripada masuk golongan tersebut. Cukuplah kita sama ada memayizah ataupun memayizah. Supaya kita tak memeningkan orang yang menyelesaikan masalah kita. Okey. Mu'tadah ghair mumayyizah. Mata saya start kelabu dah ni. Saya tak baca kenapa. Okey. Saya nak baca nota kaki yang 152 terlepas tadi. Tak perasan. Okey. 152 tu duduk atas. Sekalipun tamyiznya itu menyalahi tempoh adat. Jadi dibawakan teks daripada Minhajul Talibin. Bayuhkamu lil mu'tadati al-mumayyiza bitamyiz lal 'adah fil asal. Hukum perempuan mu'tadah mumayyizah adalah berdasarkan pada tamyiz, bukan berdasarkan pada adat, menurut pandangan asal. Dia maknanya kita tahu bila sebut menurut pandangan asal, makna ada di sana juga qaul yang mengatakan selesai, boleh selesai juga mengikut adat. Sebab tu kalau pernah Google dengar ceramah Muhammad ni, ulama Indonesia, tak lupa dah. Dia kata selesai ikut adat. Tapi dia kalau dia ada lagi, dia kata jalan susah. Yang masa tu dia sebut dalam ceramah dia lah. Dia sebab ada pandangan kata, tapi itu bukan pandangan yang asah dalam mazhab Syafi'i. Okey. Slow saya. Apa ni? Dia nak mari word nak mari slow sebab dah mula penat. Okey. Tersambung sikit So saya dah terang empat jenis di bawah mu'tadah ghair mumayyizah tu. Okey, kita telok tepi dulu tu, kita ambil jenis yang pertama iaitu mu'tadah tidak mumayyizah yang ingat kadar dan waktu haidnya. Waktu haid sebelumnya. Kita tengok nota kaki 153 yang bahasa Arab disebut al-mu'tadatu ghairu mumayyizah al-hafizah lil qadri wal waqti. Pada bahasa Arab lah. Okey. Iaitu perempuan yang pernah mengalami haid dan suci sedangkan dia masih ingat kadar dan waktu adat haid serta sucinya. Kena ingat semua adat haid, adat suci. Waktu bila. Bukan bilangan saja, tapi bila. Bukan berapa, bukan how much, tapi when. Berapa banyak kali haid sebelum ni, ada haid berapa kadarnya, dan juga bila. Bila. Mata. Okey. Al-waktu yang disebut sebagai al-waktu yang bersyarat. Okey, serta sucinya, yang ingat kadar dan waktu adat haid serta sucinya yang sebelum ini. Dia juga tidak dapat membezakan sifat darah yang keluar melebihi 15 hari, 15 malam. Okey, ni yang dimaksudkan dengan mu'tadah ghair mumayyizah ataupun mu'tadah tidak mumayyizah. Kita dah belajar sebelum ni, tidak mumayyizah tu maksudnya yang tidak boleh membezakan sifat darah, makna darah sama saja ataupun tak cukup tamyiz. Ya? Okey. Kita sambung sikit muka surat sebelah. Ada masa lagi insya-Allah. Okey. At least kita
Kita habiskan tajuk ini. Sebab saya tak nak putus-putus, takut nanti bila masuk kita putus sambung tu kita tertinggal. Jadi macam takut tak boleh nak memahami dengan betul. Hukumnya apa hukum wanita yang ghair mumayyizah ni, yang diingat kadar dan waktu haid dia terdahulu serta sucinya, termasuk yang yang berkaitan dengan sucinya. Perempuan tersebut dikembalikan pada adatnya pada nisbah kadar dan waktu. Maksudnya kita hukumkan darah ini berdasarkan kepada adatnya pada bulan yang sebelum ini, iaitu haid dan suci yang paling akhir sekali. Okey, kita tengok nota kaki dia. 154. Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Au kanat man jawaza damuha aktarul haidi mu'tadatan ghayra mumayyizah. Bi an sabaqa laha haidun wa tuhurun wa hiya ta'lamuhuma qadran wa waqtan faturaddu ilaihima qadran wa waqtan. Maksudnya apa? Atau wanita yang darahnya melepasi matahari malam. Tengok ulama guna darah, dia tak guna haid ke period. Yang kita pula bila ustazah, period saya 20 hari. Ustazah, haid saya 20 hari. Siap-siap hukum. Dah siap hukum lah kata haid. Mana haid ada lebih 15 hari malam kan? Okey. Atau wanita yang darahnya melepasi 15 hari 15 malam, itu ialah wanita yang pernah datang haid dan suci sebelumnya serta dia mengetahui tempoh dan waktu bagi keduanya itu. Namun untuk darah yang melepasi 15 hari 15 malam ini, dia tidak mampu membezakan sifat-sifatnya. Itu riwayatnya dia mumayyizah lah, dia tak dilihat darahnya tak ada perbezaan sifat. Mana tak ada darah kuat, tak ada darah lemah. Sama tara je. Sama je level dia. Maka dikembalikan itu ya. Hukumnya macam mana? Maka dikembalikan perempuan ini kepada tempoh dan waktu bagi haid dan suci. Maknanya kena ikut adat ya sebelum ini. Okey. Kemudian di bawah nota kaki 155 iaitu haid dan suci yang paling akhir sekali. 155. Kita tengok. Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Wa tathbutul 'adatul murattabu 'alaiha ma dzukira in lam takhtalif bi marratin fil asahhi falau hadat fi syahrin khamsatan thumma istuhidat ruddat ilaiha لأن الحديث السابق قد دل على اعتبار الشهر الذي قبل الاستحاضة. Bila hamzah wasal ni boleh lidah sikit macam ولأن الظاهر أنها فيه كالذي يليه لقربه إليها فهو أولى ممن قضى وهذا ما نص عليه في الأم والبويت. Maksudnya dan ditetapkan adat yang menghasilkan apa yang telah disebutkan itu. Batas betul adatul murattabu alaiha, dan ditetapkan adat yang menghasilkan apa yang telah disebutkan itu jika ia tidak berbeza hanya dengan sekali menurut pandangan al-asal. Mengikut pandangan yang asal. Cukup sekali je mari haid dah boleh dikira itu adat dia. Baru sekali bulan pertama tu ada pertama kali dia datang haid. Bulan sebelumnya ada itu kali pertama dia datang haid. Mari 7 hari. Bulan kedua ni dia istihadah. Maka cukup yang sekali itu dah jadi adat itu. Okey. Tu maksud dia kat sini lah bahasa modernnya. Ni klasik sikit ayat dia lah. Jika dia datang haid pada 1 bulan sebanyak 5 hari, kemudian dia mengalami istihadah, maka dikembalikan pada 5 hari itu. Dikembalikan tu maksudnya diputuskan haidnya 5 hari lah mengikut adat dia. Kerana sesungguhnya hadis sebelumnya menunjukkan bahawa dipertimbangkan bulan sebelum istihadah itu. Ni hadis. Ni kita ambil tengah. Ada dah kalau kita rujuk balik kitab Mughni Al-Muhtaj, adalah dia sebut hadis tu. Okey. Yang menyebut bahawa perlu dipertimbangkan mana dia ambil kira bulan sebelum istihadah itu. Dan kerana sesungguhnya apa yang zahir bahawa perempuan ini pada bulan sebelum istihadah sama seperti bulan berikutnya kerana dekat dengannya. Okey. Pada bulan berikutnya kena ikut bulan sebelum tu. Okey. Peringatan.
Tidak disabitkan adat yang berbeza serta tersusun itu melainkan apabila berlaku sebanyak 2 kali. Ini kalau belajar dalam kitab dalam bicara darah wanita dengan Maulana Mansur, dia akan terangkan untuk menentukan adat kita nak pakai yang mana satu ni dengan detail. Dalam kitab tu detail. Ini Ustaz permudahkan, mana menyebut secara ringkas saja. Tapi kalau nak faham betul-betul, kena kita laki dengan Maulana Mansur baca suti-suti. Harfan biharfin. Kena kita laki dengan Maulana Mansur. Ataupun siapa-siapa yang ngajar buku Maulana Mansur. Ataupun dalam YouTube ada. Sebelum ni saya mengajar guna buku Maulana Mansur. Detail sikit lah. Okay. Tidak disabitkan adat yang berbeza serta tersusun itu melainkan apabila berlaku sebanyak 2 kali. Contohnya dia datang haid 3 hari. Bulan berikutnya 5 hari. Bulan berikutnya 7 hari. 3, 5, 7. Ini contoh dalam buku memang dapat 3, 5, 7, 3, 5, 7. Maknanya pusingan tu 2 kali. Maknanya 6 bulan lah. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Satu pusingan. 3, 5, 7. Bulan keempat, 5, 6, 3, 5, 7. Nampak tak? Pusingan 3, 5, 7, 3, 5, 7. Itu masuk 2 pusingan. Okey? Ya. Bulan berikutnya, bulan berikutnya 7 hari, kemudian 3 hari, kemudian 5 hari, maknanya itu tersusun. Kemudian bulan ke-7 berlaku istihadah. Maknanya bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6 tak berlaku istihadah. Tapi haid dia 3, 5, 7. Lepas tu bulan 4, 3, bulan 5, 5, bulan 6, 7. Bulan 7, bulan yang ke-7 dia istihadah. Nak ikut hak mana se? Hak 3 ke? Hak 5 ke? Hak 7? Nak kembalikan pada adat 3 ke? Nak kembalikan adat 5 ke? Nak kembalikan adat 7? Bila sebut kembalikan, adakah kita nak putuskan haid dia dalam bulan yang berlaku istihadah tu? Haid dia per hari, adakah nak 3, 5 atau 7? Sebab dia ada 3 figure. Sebab kita kena kembalikan satu saja, kena ingat. Sebab tu bila kita tahu adat kita yang tak konsisten, kita kena faham. Adakah dia berturut-turut macam ni, tersusun cantik macam ni, ataupun dia berterabur. Kalau berterabur ambil yang terakhir. Tapi kalau tersusun macam ni, dia ada kaedah dia. Ya? Maka haidnya pada bulan 7 itu adalah 3 hari. Dia ambil ikut susunan. Kemudian 5 hari. Kemudian tu maksudnya apa? Kalau bulan 8 beristihadah lagi, ambil 5 hari. Mengikut 3, 5. Kalau bulan 9 juga istihadah, dia kena ambil 7 hari. Maknanya haid dia 7 hari. Dia kena ikut susunan 3, 5, 7. Saya nak tambah sikit ya. Tapi kalau adat haid dia tu tak konsisten. Kejap 3, kejap 7, kejap 10, kejap 15, kejap 5. Macam tu lah. Ikut dan dia, ikut suka dia lah. Nak mari apa hari contohnya. Tiba-tiba kita berlaku istihadah. Nak buat mana? Dia tak tersusun macam tadi tu. 3, 5, 7, 3, 5, 7. Maka kita kena ambil yang terakhir. Kena ambil yang terakhir. Ataupun 3, 5, 7 tadi, kita istihadah pada bulan ke-4. Tak boleh pakai 3. Sebab syarat di sini, melainkan apabila berlaku sebanyak 2 kali. Maknanya pusingan tu 2 kali. Maknanya bulan yang ke-7 baru boleh pakai. Berdasarkan pusingan tu. Tapi kalau istihadah itu berlaku pada bulan ke-4, haid sebenarnya 3, 5, 7. Bulan ke-4 istihadah, kita kena ambil yang 7. Yang terakhir. Tapi kalau dia dah 3, 5, 7, 3, 5, 7, bulan ke-7 berlaku istihadah, maka kita kena ikut susunan tu. 3. Kalau bulan 8, 5. Bulan 9 istihadah 7. Dia faham InsyaAllah. Dalam kitab Muni Al-Muhtaj, Ustaz bawa sumber di sini. Fa in iftalafat adatuha wa antazamat.
ka'an kanat tahidu fi syahrin thalathatin wa fi tsani khamsah. Ini dalil apa yang diterangkan tadi itulah. Wa fi tsalisi sab'ah wa fi rabi'i thalatha wa fi khamisi khamsah wa fi sadis sab'ah thumma istuhidat fi syahri sabi' ruddat ila thalatha aw fi tsamin fa ila khamsah aw fi tasi' fa ila sab'ah hakadha abadan. Apa maksud dia? Jika haidnya berubah-ubah serta teratur. Berubah-ubah tapi teratur. Comel 357, 357. Gitulah fiqh dia. Okey, seperti haid pada 1 bulan 3 hari, bulan kedua 5 hari, bulan ketiga 7 hari, bulan keempat 3 hari, bulan kelima 5 hari, bulan ketujuh, bulan keenam 7 hari. Kemudian istihadah berlaku pada bulan ketujuh, maka dikembalikan perempuan itu pada 3 hari. Atau istihadah berlaku pada bulan 8, maka dikembalikannya pada 5 hari haid. Atau pada bulan ke-9, maka dikembalikan pada 7 hari haid. Beginilah seterusnya, sebagaimana yang saya telah terangkan tadi. Okey, itu kalau katanya ambil mana kau pandai-pandai ni, kata ni kitab dia. Ini kitab dia. Tak bawa satu kitab Munir Muhtar. Kitab lain pun ada. Cuma Ustaz bawa daripada kitab Munir Muhtar. Okey. Contoh ya. Kita tengok. Contoh yang Ustaz berikan. Kita perabilah tajuk ni sebelum masuk tajuk yang kelima. Sebab tu memang cerita sebab mutahayir. 5, 6, 7 tu bab mutahayir. Kita tolak tepi dulu sekejap. Kita belajar selepas ni. Biar kita faham 4 jenis yang pertama ni. Okey, contoh. Pada bulan lepas Siti datang haid pada 10 pagi 3 Syakban sehinggalah jam 1 petang 10 Syakban. Ingat tak tadi saya sebut? Al-waktu. Juga diambil kira. Sebab tu dalam kalau siapa yang follow FB saya lah, ada satu tanya tu, Ustazah kalau macam mana dia tanda Ustaz Abu Samah, mungkin Ustaz Abu Samah terlalu sebut sebab memang panggil tak nanti mana kita fahamlah bila kita ni banyak urusan. Selama Ustaz Abu Samah tu banyak mengajar, handle ni dengan bertugas dekat pejabat mufti lagi. Kadang-kadang memang tak sempat pun nak menjawab soalan kita. Saya faham sangatlah, macam saya lah juga. Kadang-kadang orang serik nak tanya, Ustazah sama lambat soalan jawab. Okey, bukan sengaja. Kadang-kadang tak mampu nak ni. Okey, terpaksa tangguh. Pertama kalau soalan berat memang saya, kalau mudah walaupun tengah-tengah meeting celah-celah tu cubi juga jawab kan. Hak mudah tak apalah. Kalau nak kena analisa tak boleh lah kan. Tak mampu. Tengah penat tak boleh. Dia jadi merapu pula kalau penat. Okey, kembali pada contoh. Dia kena ingat. Sampai waktu tu kena catat betul-betul. Jangan catat sebelum zuhur. Macam baru ni isu yang boleh tengok dekat yang saya sebut. Kalau maklumat tu umum, boleh tak kita selesai? Dia sebenarnya kenapa kalau macam orang tanya saya tanya boleh tak bagi maklumat detail? Sebab kadang dia bagi dah tarikh-tarikh dia tu kan, tarikh haid, tarikh darah, kemudian suci semua tu dia bagi. Kalau kita nak kata nak pejam mata, tak payah tengok lama maya kita selesai ikut adab boleh je. Tapi nak kena cerita adab dia tu, dia punya kepala situ pula nak menentu. Kalau tambih, kalau cukup sebab tambih, mudah sikit nak selesai. Tapi sebenarnya bukanlah strict sangat kalau dia beritahu. Katalah ada seorang tanya masalah dia, saya kata boleh tak bagi maklumat detail. Itu saya tak buat catatan darah. Tak ada masalah, kita selesai ikut adab. Automatik kita akan masuk kes tu masuk dalam adab. Okey. Cuma kalau dia ingat, alhamdulillah itu adalah lebih baik. Okey. Pada bulan lepas Siti datang haid pada 10 pagi 3 Syakban sehinggalah 1 petang 10 Syakban. Kadarnya 7 hari 3 jam. Detailnya. Waktunya adalah pada awal bulan. Okey. 3 Syakban tu awal bulan lah tu. Kan? Maknanya haid dia mula datang pada awal bulan. Menjelang 1 Ramadan pada jam 5 pagi. Okey, tadi sebulan lepas.
lepas 3 Syakban. Bulan Ramadan 1 Ramadan. Ingat ya? Tu. Bulan lepas 3 hari bulan. Bulan ni 1 hari bulan. Bulan ni. Bulan Ramadan 1 hari bulan. Sebab nak royaknya hak bulan lepas mari 3 bulan. Bulan hak berikutnya 1 hari bulan. Pada jam 5 petang. Hak sebelum ni pukul 1 petang. Okey. Siti mendapati ada darah berwarna merah keluar sehingga jam 5 pagi 20 Ramadan. Sepanjang tempoh tersebut, darah yang keluar sifatnya sama sahaja. Hukumnya macam mana? Okey. Haid Siti dikira bermula jam 10 pagi. Itu saya sebut. Ustaz Abu Samad, dia terima pakai pandangan yang kata waktu pun kena ambil kira. Tarikh pun kena ambil kira. Walaupun ada di sana pandangan kata kita kalau 1 Ramadan, kalau buat bulan lepas 7 hari 3 jam, start daripada awal tu lah 1 bulan tu lah 7 hari 3 jam tu. Tapi Ustaz Abu Samad kat sini memutuskan memang ada ada khilaf lah dari sudut ni, tapi Ustaz Abu Samad menerima pakai pandangan ini ya. Itu kalau kita belajar detail lagi lah. Haid dan nifas ni semua istihadah banyak kelas sebenarnya. Okay. Haid Siti dikira bermula jam 10 pagi 3 Ramadan. Nampak? Kat darah keluar 1 Ramadan. Darah mula keluar 1 Ramadan. Tapi sebab bulan lepas, darah dia, haid dia mula pukul 3 Syakban. Jadi, dan nampak tak waktu, tarikh, semua ikut adat bulan lepas. Pati dulu sebab tu kalau tak ada buku buat catatan. Kita buat perbandingan. 10 bulan lepas 10 pagi 3 Syakban. Bulan ni darah keluar mula 1 hari bulan 5 pagi. Okey. Jadi dalam penyelesaian tu Ustaz sebut haid Siti dikira bermula jam 10 pagi. 10 pagi tu refer 4 bulan lepas. Sebab bulan lepas 10 pagi 3 Syakban mula darah keluar. 1 Ramadan. Jadi untuk bulan Ramadan ni 1 Ramadan. Minta maaf. Mata tengok nombor tu. Haid Siti dikira bermula 10 pagi 3 Ramadan. Walaupun darah 4 bulan ni mari pada bermula 1 hari bulan. Tu kena ingat. Bermula 1 hari bulan. Tapi hak nak kira darah haid ni bermula 3 Ramadan. Maknanya 1 hari bulan 2 hari bulan bukan darah. Mengikut adat bulan lepas. Mana ya? Darah bulan Ramadan keluar bermula 1 hari bulan. Tetapi keputusannya, haid dia mengikut adat. Sebab ini berdasarkan adat. Adat haid di bulan lepas, pukul 10 pagi, 3 Syakban. Jadi untuk bulan ini, kerana ikut adat, kita kata haid dia bukan bermula 1 Ramadan, tapi bermula 3 Ramadan. Pukul 10 pagi. Sehingga 1 petang. Macam bulan lepas, 10 Ramadan. Bulan lepas 10 Syakban habis. Sebagaimana pada bulan lepas. Maknanya haid dia 7 hari 3 jam jugalah dikira. Sama seperti bulan lepas. Sebab tu catatan itu sangat penting. Okey, bulat kedua. Darah yang keluar bermula jam 5 pagi 1 Ramadan sehingga jam 10 pagi 3 Ramadan dihukumkan sebagai darah istihadah. Tengok. Detail begini. Satu Ustazah, tak ada masalah penyelesaian kalau dalam sebab ada kalau penyelesaian yang kita pakai daripada mula darah tu 7 hari, tak ada masalah, bukannya satu yang salah ya. Cuma ini ada khilaf. Cuma Ustaz Abu Samad prefer mengambil kira waktu dan tarikh sekali dalam mengambil kira adat. Begitu juga darah yang masih keluar selepas jam 1 petang 10 Ramadan sehingga 5 pagi 20 Ramadan, ia juga dikira istihadah. Jadi istihadah, istihadah dalam bulan Ramadan. Okey? Ada soalan tak? Dah habis dah?
Kita, apa ni, jenis kelima, keenam, ketujuh tu kemudian. Lepas tu belik pada sikit. Jadi rumusan dia, bila mu'tadah ini, kalau mumayyizah mudah cerita. Tapi kalau mu'tadah, kena ikut adat dia. Bila kita kata kena ikut adat, kita kena ingat. Kita kena tengok kalau adat kita konsisten. 7 hari tak pernah berubah daripada dulu. Tak apalah, ikutlah adat 7 hari tu kan. Senang sikit kita. Tapi kebanyakan orang tak konsisten dan tidak tersusun. Bila tak konsisten dan tak tersusun sebagaimana yang kita bagi contoh tadi, 357, 357. Dia mesti ada 2 pusingan tu. Baru boleh ikut, bergilir ikut turutan tu. Tapi kalau tak tersusun, tak konsisten dan juga tak tersusun. Ataupun tak cukup syarat sebanyak 2 kali pusingan 2 kali tadi, maka dia kena ambil yang terakhir. Adat yang terakhir. Dia ada 5, dia ada 7, dia ada 8. Tapi ikut dan dia mari. Ada bulan mungkin 5, 5, 8, 7, 7, 7, 8, 8, 5, 5. Macam tu lah. Berterabur macam tu lah. Jadi bila berlaku istihabah pada sesuatu bulan, dia kena ambil yang terakhir, adat terakhir. Kalau adat terakhir tu 10, 10. Kalau adat terakhir tu 7, 7. Kalau adat terakhir tu 3, 3 lah. Dan adat ini bukan saja adat haid dia, adat suci dia. Nah, kalau ikut contoh yang penyelesaian Ustaz bagi muka surat 75 ini, bukan sahaja kira berapa hari tu, termasuk juga tarikh dan juga bulan lepas berapa hari bulan, pukul berapa. Jadi penyelesaian untuk istihadah bulan ni, darah yang berlaku istihadah bulan ni tu nak haid bila-bila, kena ikut tarikh dan juga masa bulan lepas. Sebab tu lah bila dalam FB tu bila kata saya darah keluar antara 11 dan 12. So macam mana nak buat? Dia kata darah saya antara 11 hingga 12. Kan nak selesai. 11 12. Mana dari sudut tarikh betul. Okay, dah slow connection dah. Okay kan? Jadi apa ni? Bila macam tu susah kita nak buat kan. Sebab tu dalam kalau baca FB saya kata untuk tempoh 11 dan 12 itu kita putuskan mengikut kaedah mutahayyirah. Untuk tempoh 11 12 tu je lah. Pukul 11 12 tempoh. Pukul 11 12 tu yang rujuk pada FB saya boleh baca lah yang saya post tentang FB dalam 2 hari lepas tu. Okay. Yang lain-lain tu tak apalah. Kita kira haid kena yakin. Tapi yang tu sebab dia kata haid dia bermula antara 11 dengan 12. Jadi mungkin mula pukul 11, mungkin 11.10, mungkin pukul 12. Kan? So ada kemungkinan kan? Ada kemungkinan. Begitu berakhirnya hari ke-15 tu ada kemungkinan kan? Jadi insyaAllah semoga Allah memberi kefahaman kepada kita. Kalau tak faham baca balik. Baca balik dan dengar balik. InsyaAllah. Bila apa-apa tu minta daripada Allah. Ilmu ni adalah dari Allah sebenarnya. Maknanya dia nak bagi pada kita tu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita tutup dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan, saya tak perasan soalan lain. Kalau ada nanti saya tengok dekat komen insya-Allah. Okay, jumpa lagi minggu depan.